27 November 2025, JPS Dungun keluarkan amaran awal banjir di Kampung Pasir Raja dan sekitarnya. Berdasarkan pemantauan masa nyata di stesen Sungai Dungun, Pasir Raja, bacaan aras air direkodkan pada paras 37.53 meter, melepasi paras amaran. Maklumat ini telah dianalisis serta disalurkan segera kepada pihak berkuasa daerah. Susulan amaran awal tersebut, JPS Dungun telah memaklumkan agensi berkaitan termasuk pejabat daerah, JPBD, dan pasukan keselamatan bagi memastikan tindakan persediaan dapat dilakukan lebih awal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hujan yang berterusan hingga jam 7 malam telah merekodkan data hujan sebanyak 106.00 mm per 16 jam. Justru itu, manakala mohon kerjasama semua penduduk untuk bersiap siaga menghadapi risiko banjir. Dinasihatkan juga agar menyimpan segala dokumen-dokumen dan barangan yang penting di tempat yang selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Dungun dan Pejabat Penerangan Daerah Dungun. Sekian, terima kasih. Paras air Sungai Kampung Pasir Raja mula melepasi aras bahaya dan siren amaran mulai berbunyi, menandakan risiko banjir semakin hampir. Penduduk kampung segera menyimpan dokumen penting. Berikut ialah rakaman CCTV dari Pusat Hidrologi Terengganu yang merakam keadaan pada 28 November 2025, jam 7.57 pagi. Melalui rakaman ini dapat dilihat aliran air yang semakin meningkat, menandakan situasi sungai yang semakin kritikal. Maklumat visual ini membantu JPS Dungun membuat penilaian pantas serta mengeluarkan amaran awal kepada penduduk demi memastikan keselamatan sentiasa diutamakan.